Ramai orang cakap bila phone murah atau kelas bajet, semuanya auto tak bagus. Janganlah macam tu. Bagi aku, setiap smartphone tu mesti ada sisi terindah kenapa dia orang diwujudkan. Macam contoh smartphone ni lah, Redmi A7 Pro. Dan aku nak share kenapa korang pun patut consider phone murah macam ni. So yang pertama, sebab skrin dia. Walaupun ini hanyalah model entry level, tapi skrin dia memang besar. Korang bayangkan skrin phone ni 6.9 inci IPS panel. Dan yang menariknya, ia juga didatangi 120Hz refresh rate. So bila skrin dah besar, refresh rate tinggi, memang banyaklah benda yang buat kita rasa best. Contohnya kita nak scroll social media ke, layan movie. Aku personally enjoy juga dengan performance skrin dia. Yes, secara hakikat aku faham dengan resolusi 720p yang dia ada, mungkin tak ramai yang akan setuju. Namun untuk tujuan entertainment, skrin besar gedabak ni sebenarnya function gila kot. Kena pula bila speaker dia pun support 200% untuk maximum volume. So kepuasan kita bila tengok Netflix, layan konten ke, confirm lebih terjamin. Tapi kalau korang rasa tak feel juga, jangan risau, better korang cucuk je earphone. Sebab Redmi A7 Pro ni turut dibekalkan dengan 3.5mm audio jack. Satu benda yang agak rare, especially untuk tahun 2026. Okay, next, sebab phone ni ada bateri yang besar. Kapasiti dia 6000 mAh. Dan dengan kapasiti macam ni, aku tak perlu risau banyak benda lah. Even nak pakai seharian pun boleh je. Untuk pengetahuan korang, ini adalah device pertama dalam siri Redmi A yang siap package dengan Android 16 berserta HyperOS 3.0. So mana-mana features baru macam Google Gemini, Secretuses, semua dah ada. Dan secara tak langsung, keberadaan HyperOS 3.0 tu sendiri akan buatkan prestasi dia lebih smooth dan efisien. Walaupun ini hanyalah kelas bajet. Cuma itulah, dalam banyak-banyak keberadaan chipset dia je yang kurang best bagi aku. Dia pakai chipset dari Unisoc bersama 4GB RAM. Dan chipset ni bukan teruk tau. Korang jangan salah faham. Dia just struggle sikit. Especially bila kita nak guna untuk heavy gaming. Tapi let's say lah, kalau korang ni macam aku, yang mana aku pakai phone ni untuk navigation atau wave semata-mata masa aku ride, overall aku boleh cakap yang performance dia cukup sifat dah. Tambah pula, sekarang pun dia dah siap ada AI Weight Touch 2.0. Jadi bila terkena hujan sikit, air ke apa masa ride, kita tak perlu risau sangat tau. Sebab walau macam mana sekalipun, skrin dia masih responsif dan accurate masa kita sentuh tu. Tu yang paling penting kan. So macam, nice ke tak? Aku rasa phone entry level ni, dia memang takkan pernah sempurna. Namun tak bermakna yang smartphone tu lemah. Macam Redmi A7 Pro ni, ada je kelebihan dia yang buat aku rasa enjoy, rasa puas. Especially bila aku guna sebagai phone kedua. Tapi, daripada tadi sebut murah je, berapa harga dia Zat? Okay, so korang boleh beli Redmi A7 Pro ni dengan tanda harga bermula RM399. Not bad kot. So, go check it out.